Kenapa wanita mesti berusaha dan berdikari? Kerana pasangan adalah makhluk. Makhluk sifatnya adalah tidak kekal. Suka atau tidak, manusia dengan manusia pasti bercerai. Tak cerai hidup sekalipun, pasti akan bercerai mati. Of course, sebagai isteri yang mencintai suami, kita doakan suami sehidup semati dengan kita, bukan? Dalam konteks ikhtiar, pray for the best, plan for the worst. Hakikatnya, kita hanya berdoa, namun kuasa Allah melebihi segalanya. Sebab itulah saya selalu pesan, wanita yang belum ada lesen memandu, ambillah lesen. Belajar memandu, drive slow-slow sampai mahir. Wanita yang belum ada sumber pendapatan sendiri, mulalah belajar menggunakan kemahiran yang ada untuk menjana wang. Biar sedikit asalkan ada. Setiap bulan, pastikan simpanan bertambah, mulalah menabung. Asingkan 10% hingga 30% simpanan setiap bulan. Cuba belajar buat bisnes, guna media sosial untuk menjana wang. Jangan bagi alasan tak tahu boleh belajar. Kalau pandai buat kek, buatlah jual kek. Buat dan buat. Kemudian bekukan sebahagian simpanan. Suami milik Tuhan, hatinya juga milik Tuhan. Jangan kita meletak tawakal tanpa usaha. Pasrah menyerah semata-mata tidak akan membawa apa-apa erti sebuah kehidupan. Jadilah wanita bijak, tingkatkan standard dan harga diri. Jangan hanya hidup sekadar hidup. Abuya Hamka pernah berkata, jika hidup sekadar hidup, khinzir di hutan juga hidup. Dalam Islam, tawakal bukan bermaksud tinggalkan usaha. Tawakal bermakna seperti pesanan Rasulullah SAW, ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Buat para wanita yang masih belum ada tabungan emas, boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas secara percuma. Saya akan bimbing sebaiknya.